Kalau siapa-siapa tak kenal ni lah pokok basir Thai. Daun dia buat aneka jenis masakan. Tak kira masakan berasaskan gorengnya ataupun ada kuah macam laksa Thai. Kalau goreng-goreng kita buat pak kerapau kita pakai ni. Daun basir Thai. Bunga dia macam ni. Bunga dia ada buah dekat bawah ni. Buah dekat bawah ni bunga, bila dia tua dia akan hasilkan buah dan benih. Biji benih dia ada dekat dalam ni. Okey, ni ada bunga dia. Memang banyak bunga dia. Tanam satu pokok, bila dia jatuh benih ni naik beratus-ratus pokok lagi dekat bawah ni. Memang banyak. Saya dulu tanam satu pokok je. Ni pun dah besar sangat-sangat ni. Benih ni kalau kita tabur memang naik bercambah-cambah lah pokok dia, anak-anak dia. Okey, ilmu untuk hari ni.